Okay, hari ni Odyssey 2021. Kan tu memang ada white and black color lah. Ini high spec EX model. Okay, ini year 2021 unregistered recon Hanya EX model dia datang ada cornering light sini. Kalau tanpa EX tak ada So ini unit memang EX model full lah. Dia rim pun sudah tahu. Ini high spec punya rim. Lepas tu kita tengok dalam. Dia mesti ada BSM datang half leather, power seat both side. Kalau tanpa EX satu side saja ada power seat. Ni both side ada. Okay, ni sebelah passenger. Dia ada power seat juga, nampak. So belakang dia memang captain seat lah, high spec captain seat, ada leg rest kalau nak buka kan. So untuk EX dia confirm datang ada apa tau? Ada power boot. Okay, ada power boot Kalau tanpa EX tak ada power boot. Itu option lah. Nampak power boot dia. So dia punya seat boleh simbang ke bawah. As usual, sini dia punya space. And then dalam dia bersih memang tak ada bau busuk, tak ada bau rokok, tak ada bulu haiwan. Okay, mileage sekarang ada 34,900 lah. You boleh tengok dia punya service sheet 35,000 baru next service lah DJ put. So original mileage sekarang adalah 34,968 km lah. Okay, dia datang of course tu power door, safety sign, Honda sensing semua ada. Ada pedal shift lagi, multifunctional button. Lepas itu reverse camera bukan, dia 360 sebab dia EX model. Mari kita tengok report dia. Report you boleh beli dari Japan Dia 4.5B. Ini dia punya chassis number. Lepas itu mileage di Jepun ada 34,950 km. Okay, Kento Joy kereta semua original mileage, tak pusing mileage, tak kasih report palsu. You boleh beli report di Scroot dan Autofacts. Kalau nak info lebih boleh follow Kento channel. Sebab peminat unit ni boleh cuba loan. Harga kereta ni dijual 178,000 sebab dia EX2021. Kento ada satu lagi unit hitam. Dia tanpa EX, dia murah lagi, 1.6 lebih saja. Kalau you peminat boleh loja Kento. Cuba lagi. Bye.